Power. Aku pun tak faham kenapa orang tak nak beli. Ini khas untuk orang Perak ataupun siapa yang menetap dekat Perak. Aku pun tak faham ada skim rumah Perak Kung. Kenapa tak ada orang nak ambil macam contoh korang pergi sekarang sewa. Kalau 2 tingkat punya rumah korang sewa kurang atas 1000 semua. Tapi yang ni bulanan 900 je rumah. Hak milik kekal memang selesa. Tengok. Okey, tapi dia ada TNC lah kan. Macam contohnya, gaji tak boleh lebih daripada 8,000. Kalau gaji dah lebih daripada 8,000, belilah rumah luar tu. Jangan beli ni. Jangan kacau. Ni kepada siapa-siapa yang bawah 8,000 punya gaji. Macam contoh laki bini yang tak pernah beli rumah. Itulah antara TNC. Ada banyak lagi lah. Kau pergi check sendiri. Tapi kau tengok masuk dalam rumah ni. Dia punya konsep open konsep. Kalau tengok kan, luar cantik, dapur kat sini. Kau boleh nampak. Lepas tu ada toilet kat sini. Ruang tamu dia luas tadi tu. Lagi satu dia ada tingkat atas. Okey, sebab ini double story cluster house Dia belakang memang rumah lekat dengan rumah. Dia tak ada lorong. Lepas tu sebelah lah macam kata 2 tingkat terrace house. Dia tengok atas dia. Dia ada 3 bilik dengan 2 bilik air rumah ni kita sekarang ni masuk dia punya master bedroom. Kau tengok master dia. Boleh katakan luas juga. Lebih kurang 10 kaki pun ada. Lebih ni 10 ke 15 kaki ada ni. Dia ada 3 bilik kat sini. Sini boleh bagi anak-anak korang tidur apa semua tu. Sini pun ada 1 bilik lagi. Boleh buat store room pun boleh. Kalau korang anak ramai ada 4 orang 5 orang anak boleh lah. 2 orang sini 2 orang sana ke 3 orang sini 2 orang sana. Boleh double decker boleh bubuh. Tak ada masalah. Korang tengok. Dengan yang paling penting korang tengok harga dia baru 180,000 tu cakap. Bulanan 900 lagi murah daripada kau pergi sewa rumah korang. Lagi satu hak milik kekal aku cakap tadi tu. Sini pun ada 1 toilet. Tahu. Tapi ini show house lah. Ini cuma bagi idea kat korang macam mana korang nak renovate rumah ni bagi nampak luas. Lagi satu memang rumah ni memang special untuk siapa-siapa orang tak mampu memiliki rumah tu. Kau pelik kenapa korang tak ambil Korang tengok kalau korang layak satu duty stamp, yuran guaman, potong nama, deposit semua tak payah bayar korang. Kalau dapat lagi betul-betul korang punya kelayakan tu, sila-sila 10% down payment pun tak payah bayar korang. Terus fulun. Tengok. Ini dia seluruh projek Saintech Ipoh. Jadi korang punya rumah kat mana kalau korang beli? Ini dia. Ini area ni. 134 unit tu. Kamu tengok berlambak-lambak jiran kat sini dengan dia punya development. Bapak punya besar. Orang kata jangan risau beli sini, memang takkan ada masalah kamu sini. Jangan aku cakap tadi hak milik kekal tu nombor 1. Dan juga kalau siapa-siapa kamu nak datang tengok show house ni kan, kamu datang ke galeri jualan Saintech Ipoh. Map dia automatik tu sampai sini. Ni projek Saintech Ipoh. Power. Lagi kamu tengok lokasi dia memang strategi dekat Kelebang kamu. Kelebang kamu tahu memang tengah naik pun sekarang ni. Kamu nak tengok, kamu nak pergi Aeon dekat, kamu nak pergi Poilam dekat, sekolah melambak-lambak Perak IT Mall pun dekat sini, nak pergi Maidin dekat, nak pergi Meru pun dekat, pergi segala-gala tempat dekat, Ipoh Garden dekat, Kinta City semua pun dekat kamu. Pasal dia tapak kat tengah-tengah. Jadi lagi satu dia punya stok memang limited 134 unit je. Kamu nak kamu kena cepat. Sekarang dah buka pendaftaran, baru je buka, fresh panas lagi kamu. Datang cuba tengok show house dulu, puas hati, ambil booking terus. 180,000 bulanan 900. Mana kamu nak cari? Kamu sewa rumah pun dah 1,000 lebih sekarang ni. Kamu tahu dah 2 tingkat punya. Okey? Jadi cepat datang. Projek daripada Saintech Ipoh. Power. Last sekali, Pak Wi gila-gila ajahan dia kamu.